Besar. Okay, hari ni kita nak pergi join pre-reef dekat Pi Space. Actually sebenarnya aku tengah lambat ni. So, tak apa, jom. Aku bawa korang tengok macam mana dia punya event, dia punya keadaan dan dia punya step. Sebab hari ni kita kena main tapi buat card daripada buat deck daripada card yang random lah. Dia bagi satu kotak, dalam kotak tu ada 5 pack, tu kena pandai-pandai buat. So, jom, let's go. Okay, kita dah sampai. Lewat dalam 15 minit. So, jom kita register. Hai. Lambat Lin. Okay. So, ada 3 kotak available. So, harap dalam ni ada yang chase punya card lah. So, daripada sini dah ada 5 pack. Daripada card ni kita buat deck. Alright, let's go. Bawa minjem ni. Pack apa yang dapat? So dalam kotak ni ada 5 pack, 5 dan dapat Alkali punya ni. Dan dapat promo. Ni promo yang kita cari ni. Cari memang dapat lah. Tak payah cari pun. So let's go. Semoga ada manis-manis. Okay, bismillah. Aduh, okey. Alah, macam semalam. Tak ada apa-apa. Tak dapat. Tak ada apa. Still tak ada apa. 3 lagi, bismillah. Come on. Oh, apa ni? Apa ni? Wow, Embesa apa number? Embesa. Walaupun tak tahu, tapi dia orang kata macam best-best lah kot. Bro, 3 over number kot. Yeah. Oh, ni over number eh? Oh. Lambat Dixon. Mana dah tahu? Tak pernah dapat. First time dapat over number. Apa ni? Tak tahu ya. Ini apa? Dapat Ocean Break. Nice. Stable lah. Boleh main tapi okey lah. So untuk pack kita win. Nak ikutkan kita lebih balik lah. Okay, so kita buat deck. Let's go. So kita dah sleeve. Okay, sleeve lepas ni tinggal nak lawan je lah. So dalam 16 orang ni kita akan jumpa 3 orang. So best of one maksudnya tak perlu lawan sampai 3 kali. Lawan setiap tak salah aku setiap kali menang dapat pack. Tapi disebabkan hari ni kita dapat sekali lagi lah hero yang mahal ni. So kita akan cuba pakai hero ni lah. Dan kita tengoklah dalam 3 game ni berapa kali menang. Okay, let's go. Sifu duduk. So first round kita lawan ni. Yeah, dia ni memang tak pernah menang lagi dengan dia. So harap balik awal. Okay, let's go. First game kita menang. So ada lagi 2 game. Kita tak target banyak pun. Dapat menang 2 game cukup Dapat free pack extra. Let's go. Game kedua kita menang. Luckily sebab dia pun newbie. So kita ada advantage. So kita tengok game nombor 3 nanti macam mana. So kita dah secure 2 pack lah. So harap-harap kita secure pack yang nombor 3 supaya nak tambahkan lagi chance dapat chase card. Okay, let's go. So sekarang dia bagi packs ikut berapa win. So ni dia bagi yang menang 2 dulu lah. Sadly menang 2 je. Satu game yang last kali kalah dengan dahsyatnya. So tak apalah, kita hope daripada 2 ni dapat something. Alright,
So satu. Bismillah. Outrun. So game dah habis. Kita menang 2. So dapat 2 pack. Jom kita buka. Okay, kita tengok dapat apa? Tak, kita tengok kat belakang terus lah. Okay, tak ada apa. Dapat kucing. Satu lagi. Rasa macam tak ada apa lagi. Tapi lainnya lah. Pun tak ada apa. So okay, itu apa, wraps up our pre-reef untuk Pi Space. So jumpa korang dekat next event. Okay, bye. Dapat. Ni best. Ya, ini kau. Besar. Doa, doa. 1, 2